Elektrik, kena elektrik. Okey, kedai makan sedang direnovate. Sedang dibuat pulih. Boleh naik pagi. Nak pergi ke The Habitat. RM60 bayar untuk naik atas ni. Tak payah kau, ya. Masuk tempat ni RM15 lah. Bell apa tu? Ginger Garden. Oh, sudah. Ini antara hotel yang ada di sini lah. Kita boleh masuk dalam. Kita akan ke masjid pula kat atas ni. Oh, masjid terus lah. Untuk nak sampai ke masjid. Okey, ni gate house. The gate house. The gate house. Sekarang saya berada di masjid atas Bukit Fraser lah. So, masjid di sekeliling dia ada gazebo. Toilet pun ada disediakan. Okey, kita sedang berehat di masjid, depan masjid Bukit Fraser bersama GC Syakirin. Macam mana dapat info masjid ni? Tok Imam dia duduk mana? Tok Imam dia orang sini. Orang belah bawah. Ya, apa? Rolang. Oh, Umur 69 kan. Tapi masih gagah perkasa. kuat lagi tu. Naik motor ke naik atas? Naik motor. Ada pencin, jaket ar. Lepas tu jadi imam. Itu siap, tak siap. Oh, tak siap. Siap. Dari atas ni kawasan hijau tu ada di tengah renovate lah. Rumah hijau. Hanya depan tu ya ada kedai makan. Gerai Pak Long. Gerai masjid. Ialah Pak Long. Pak Long Haji Ghazali. Dia sebelah dengan masjid je. Okey, suasana dalam masjid di Fraser. Okey, ada orang solat. Kipas. Sebelah ni kuil. Sebelah kuil masjid. Ni lah di bukit. Okey, tempat jualan makanan sini guys. Oh, ramai orang. Oh, boleh bayar RM1. Layan view dulu kan. Lepas tu gerak. Balik dengan tenang. Balik buat kerja. Oh, kita nak balik lah. So, kat kawasan ni kita boleh tengok pemandangan. Duduk dekat kereta lah. Pengalaman naik kereta api Bukit Fraser tu dekat kereta. Suasana dalam kereta api. Kami dapat sampai juga di Bin Maju. Memburu nasi kandar. Oh, tu dia. Kandar. Surut. Selepas penat. Oi, 3 lebih lah. 3.10 lah. Selepas naik Bukit Bendera. Ramai juga. Din Maju. Nasi kandar. Langit biru jadi atapku, jalan panjang aku tempuh selalu. Tas punggung jadi rumahku, ayo kita pergi tanpa ragu. Aku suka jalan-jalan jauh, tak perlu peta, ikuti langkah tubuh. Awan putih jadi temanku, dunia luas itu panggilanku.
pantai sentuh kakiku, angin gunung bisikan waktu, kereta malam atau kapal laut. Aku senang semua rutenya seru. Aku suka jalan-jalan jauh, tak perlu peta, ikuti langkah tubuh. Awan putih jadi temanku, dunia luas itu panggilanku. Pasir pantai sentuh kakiku, angin gunung bisikan waktu, kereta malam atau kapal laut. Aku senang semua rutenya